Berhenti merokok. Nama kita Gani, kerja oil and gas, tapi dah pencen lah. Dulu gigi sakit, kadang-kadang dia sakit, kadang-kadang dia tak sakit. Jadi kadang-kadang tu lemas tu. Kadang-kadang tu dia kena sakit tu masa time-time yang kita tak ada dentist. Kalau jaga betul-betul tu kira tak payahlah nak melalui yang sakit gigi ni. Sakit gigi ni sakit tau. Sakit gigi ni salah satu sakit yang paling sakit sekali. Bila dia sakit gigi tu rasa macam nak ambil plier cabut. Macam rasa macam nak cabut sendiri. Senang makan lah. Senang makan sikit. Tak pernah pakai lepas tu. Tetapi gigi banyak rosak lah. Lepas tu bila dah tukar tu dia rasa confidence sikit lah. Rasa self esteem tu rasa tinggi sikit lah. Lepas tu dia rasa makan pun taklah risau sangat. Dia antara makan tu makanan-makanan yang keras tu susah sikit lah nak makan. Kacang-kacang. Tapi sekarang ni dah bila start pakai implan dia boleh makan dah kacang. Alhamdulillah. Saranan dekat semua orang supaya buat penggantian gigi tu? Seeloknya baik jaga gigi lah sebelum dia rosak lah. Awal-awal dulu jaga gigi tu kira dia dah tua-tua ni taklah masalah sangat. Beli satu berhenti merokok.